Kenapalah susah sangat nak tekan close bila dah tahu dah market dah berubah arah. Ramai trader tahu cut loss itu penting. Mereka tahu stop loss perlu ada. Mereka tahu kalau market sudah langgar zon penting, mereka patut keluar ikut plan. Tetapi, bila trade benar-benar sedang floating loss, tiba-tiba tangan jadi berat. Sebabnya cut loss bukan hanya tentang rugi duit. Kadang-kadang cut loss terasa macam kita mengaku analisis kita ni salah. Kat situlah ego mula masuk. Mula-mula kita akan cakap, sekejap lagi harga patah balik. Lepas tu, ada yang cakap ini cuma retracement. Lama-lama, loss kecil jadi semakin besar sebab kita bukan lagi baca market. Kita cuma berharap. Dalam trading, salah itu normal. Yang tak normal ialah bila kita biarkan satu kesilapan kecil berubah jadi masalah besar. Cut loss bukan tanda gagal. Cut loss bermaksud kita masih ada kawalan ke atas risiko.